Konfederasi Bola Sepak Asia, Asian Football Confederation, baru-baru ini telah mengumumkan satu keputusan penting yang melibatkan Persatuan Bola Sepak Malaysia, Football Association of Malaysia. Keputusan tersebut dibuat selepas AFC mendapati terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam salah satu pertandingan di bawah kelolaannya. Dalam kenyataan rasmi, AFC menegaskan bahawa setiap ahli gabungan perlu mematuhi garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan demi memastikan kelancaran serta integriti pertandingan. Sebarang pelanggaran, walaupun dianggap kecil, tetap akan dikenakan tindakan tegas. Kes yang melibatkan FAM ini dipercayai berkait dengan aspek pentadbiran atau pematuhan teknikal dalam pertandingan. Walaupun butiran penuh tidak didedahkan secara terperinci, pelanggaran tersebut cukup untuk menarik perhatian Badan Induk Bola Sepak Asia itu. Sebagai akibat daripada pelanggaran berkenaan, FAM telah dikenakan hukuman oleh AFC. Hukuman tersebut termasuk denda kewangan serta kemungkinan sekatan tertentu yang boleh memberi kesan kepada penyertaan pasukan dalam kejohanan akan datang. Tindakan ini menunjukkan bahawa AFC tidak berkompromi dalam soal pematuhan peraturan. Badan itu sentiasa berusaha memastikan semua pertandingan berlangsung secara adil, telus dan profesional tanpa sebarang unsur yang boleh mencemarkan reputasi sukan bola sepak. Bagi FAM, hukuman ini menjadi satu peringatan penting agar lebih berhati-hati dalam menguruskan hal ehwal berkaitan pertandingan antarabangsa. Ia juga memberi tekanan kepada pihak pengurusan untuk memperbaiki sebarang kelemahan dalam sistem sedia ada. Dalam masa yang sama, kejadian ini turut memberi kesan kepada imej bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa.